Sejak menjuarai bintang HMI pada 1 hari bulan April 1995, Datuk Seri Siti Nurhaliza terus mengorak langkah dalam bidang seni suara dan mula memikat hati pendengar muzik sama ada di Malaysia, Singapura, Brunei dan Indonesia. Lagu sulungnya yang bertajuk Jerat Percintaan telah menjuarai anugerah juara lagu ke-11. Manakala album pertama beliau telah terjual sebanyak 800,000 unit. Jolokan seperti Ratu Pop Malaysia, Diva Asia, Ratu Pop dan penyanyi nombor 1 negara telah diberikan oleh peminat kepada beliau. Komposer terkenal seperti Azmir, Ajay, Helen Yap dan Aubrey Suwito turut berkongsi pengalaman mereka merasai kehebatan beliau apabila beliau berjaya mengadakan persembahan konsertnya di Dewan Royal Albert London pada 1 hari bulan April 2005. Bila Siti dah mula berkembang, berbalik pada karier dia dah mula bermula, kami ni belajar dari pengalaman. Kami belajar dari keadaan. Kami belajar dari kepercayaan. Tetapi percayalah, kepercayaan tu adalah satu pengorbanan yang besar. Kamu harus hadap dia punya dugaan. Dia telah membuktikan daripada anak kampung yang serba kekurangan ketika itu sampai ke Albert Hall. Bukan sampai ke Albert Hall, Indonesia mengagungi dia. Satu-satunya penyanyi Malaysia selain daripada Piramli dulu yang pernah dikenali, dia lebih malah lebih dari Piramli. Maknanya orang sangat bergaduh kerana Siti di Indonesia. Jadi kalau kita pandang dia, kita tengok budak ni macam tak percaya dia boleh sampai ke situ. Dan dah tiba pun fasa macam orang kita ni, fasa pertama adalah hamba kepada pembikinan. Fasa kedua adalah hamba kepada yang dah bikin tu bagi kenal. Dan fasa ketiga adalah hamba kepada untuk kita berhibur dengan apa yang kita dah buat, iaitu konsert. Effort dia dahsyat. Boleh sampai ke stage yang macam tu. Saya rasa dulu Sudirman je kan, Royal Albert Hall. Dan of course apabila Siti dapat membuat persembahan di sana, bukan semua penyanyi yang boleh berada di mega stage atau pentas sebesar itu. Bukan pentas besar dari sudut status. Jadi saya kagum dan saya rasa she deserve atas usaha dia, dan dia menghargai anugerah yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berusaha, walaupun of course dia organizer yang organize, tetapi kejayaan beliau mendapat tempat untuk membuat persembahan di sana is an achievement by itself. Itu sendiri adalah satu kejayaan. Bila Datuk Siti perform dekat Royal Albert Hall, memang satu milestone yang dia dapat perform overseas and Royal Albert Hall. Especially bila dia membawa lagu-lagu irama Malaysia. Sebab semua yang audience yang kat sana, yang Mas Saleh, dia orang suka tu. Dia suka yang traditional tu. Tapi bila Siti nyanyi lagu tradisional, dia orang macam wow. Dengan teknik dia, dengan lenggok-lenggok, lagu irama Malaysia berlenggok-lenggok kan, lagu Pak Ngah kan, macam tu, dia orang suka. And I tengok playback tu, video tu, memang dia perform dengan bagus. Sangat-sangat bagus. Albert Hall tu, saya tahulah kenangan manis untuk dia lah, kan. I was there, I saw the whole perjalanan, kan. She did very well in Albert Hall, and I wish that she could do it again. Kepayahan-kepayahan yang dilalui Siti, skill vokal dia yang orang putih pun terkejut. Bukan Aeolian, bukan Dorian saja, entah apa skill dia orang. What skill is this? Dia bukan pentatonic, dia bukan Arabic, dia bukan Aeolian, dia bukan Dorian dan sebagainya. Siti pun tak tahu elemen-elemen terma-terma ni, tetapi dia boleh buat.
skill-skill tu. Dan orang putih terkejut. These are mixtures of different types of skills. Saya tahu pemuzik tu pun terkejut lah kan, siapa ni, sangat bagus kan. And LSO punya musician bukan calang-calang, dia semua world class. So if they can recognize what a talent Siti is kan, there should be no doubt lah, dia tak payah ragu lagi, dia memang dahsyat lah. Kerana bakat yang ada pada beliau dan disiplin, dan juga dia panggil perfect pitch singer lah. Dia buka mulut je perfect note. Tidak ada satu note pun yang sumbang apabila Siti Nurhaliza menyanyi. You tell me, bila dia menyanyi biasa je pun, mana ada sumbang. Dia nyanyi ting tang ting tung untuk anak dia pun tak sumbang. Kan, dia nyanyi main-main pun tak sumbang. Jadi dia selakan note, nak sumbangkan note pun jadi sedap. Jadi bagi saya, because of all this, kerana semua ini, beliau mendapat pengiktirafan ataupun peluang untuk menyanyi di Royal Albert Hall tu is well deserved. Dia deserve. Sebab dia memang entertainer. Right? Dia memang entertainer, dia bukan hanya menyanyi saja. Dia menceritakan sesuatu setiap persembahan dia. Right? Bagi je lah dia lagu apa-apa. Lagu India, lagu Chinese. So saya cakap lah, sebab Do Re Mi Fa Sol La Ti Do tu dah telinga dia. Kita tukarlah key macam-macam mana, transpose lah berapa-berapa oktav pun, dia akan tepat juga pergi ke situ. Dan run notes dia yang ada pada dia, passing notes dia, itu adalah semula jadi yang menyedapkan lagi suara dia. Sebab dia bukan jenis penyanyi yang straight note sangat. Dia penyanyi yang mempunyai alunan. Ingredients dia banyak. Betul, dalam vocal skill dia dah telah ada semua bentuk semua yang dia sendiri pun tak tahu. Yang dipinjamkan oleh Allah itu satu aset yang besar sangat. Right? Dari replacement, hit voice, resonant yang sedap. Ada orang sengau tak sedap, tapi dia boleh ada yang perlukan resonant yang sedap. Energy, right? Penghayatan. I mean, it's a fully package. Yang semua penyanyi nakkan benda tu, tapi mungkin mereka dapat 2 atau 1 saja daripada 5 barang yang penting dalam penyanyi. Satu saja itulah orang asli. Satu Datuk Siti Nurhaliza, satu je lah. Demi cinta